القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua game poker. Apa khabar korang semua? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam malam poker, dan pada malam ni Zaf akan berkongsi dengan korang pengalaman seram yang dialami oleh pasangan kekasih yang dikenali dengan nama Hassan dan juga Asha. Untuk kita merasai pengalaman cerita yang dikongsikan oleh Hassan kena pasang lampu terlebih dahulu. Wah, alamak. Apa lampu macam kelab pula? Tak boleh jadi ni. Oh, kalau macam tu, kita pasang lagu. Baru naik seram. Apa lampu berkelip-kelip ni? Pasang lagu. Apa lagu macam ni? Tak boleh jadi ni. Mana seram dia? Ini bukan lagu seram. Ni lagu menari ni. Ditul pagal he, dil diwana he. Ditul pagal he, dil diwana he. Alamak. Weh, apa ni? Weh, tak boleh kontrol ni. Peli-peli ba melata he yehi. Sene-sene piala gata he. Hentam je lah, Mat. Dele-dere pia silu palilehi. Hansa nata he, ye didul pagal he. Ditul pagal he, dil diwana he. Ditul pagal he, didi. Sekejap. Penat lah nak hiburkan korang ni. Kita roll intro terlebih dahulu lah. Rumah tua di ujung jalan, Zaf datang. Angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan. Pintu berderi terbuka, bayangan mulai bicara. Mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini lebih pisang ke. Jangan takut, jangan lari. Hantu datang diam-diam. Pada malam ni Zaf akan berkongsi dengan korang pengalaman seram yang diceritakan oleh Hassan. Sebelum kita masuk ke dalam penceritaan Hassan, Zaf terlebih dahulu nak berkongsi dengan korang kehidupan Hassan. Hassan dilahirkan dalam satu keluarga yang serba sederhana dan sudah hampir 10 tahun Hassan bekerja di satu kelab renang yang agak terkenal. Apa yang Hassan buat? Dia merupakan guru renang profesional. Dia akan ajar daripada budak sampailah orang tua cara teknik berenang yang betul. Bukan sahaja kalau korang nak berenang dekat kelab renang. Kalau korang nak pergi berenang dekat laut, dekat sungai, Hassan akan ajar cara pernafasan, cara korang supaya boleh timbul tak tenggelam. Jadi kita dah tahu serba sedikit latar belakang Hassan. Dan di usia 31 tahun, keluarga dia agak risau sebab adik-beradik Hassan yang lagi 6 orang, semuanya dah dirikan rumah tangga. Jadi Hassan ni agak kelewatan sedikit. Bagi diri Hassan, untuk orang lelaki tak menjadi masalah. Dia memegang kuat pepatah orang putih. Your life start at 40. Umur 40 tahun, lelaki masih menjadi rebutan ramai. Sebab itulah kes penyondol memang banyak. Tak macam perempuan. Perempuan 30 tahun kalau tak kahwin dah mula menggeletis lah. Mak bapak dah mula membebel macam buntut ayam. Jadi Hassan dipaksa oleh keluarga dia. Tak adalah dipaksa, tapi Hassan ni beberapa kali pernah mendengar kedua ibu bapa dia menyarankan Hassan carilah seorang calon. Bukan Hassan tak nak cari, tetapi bagi diri dia tak ada orang yang cukup matang yang tahu isi hati dia. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Hassan bertemu jodoh di kelab renang, di tempat dia mengajar.
Macam mana? Macam ni cerita dia. Sebab apa di awal video Zaf menyanyi Hindustan? Memang perfect lah. Sendiri puji you. Pada masa tu adalah satu hari nak dijadikan cerita. Hasan seperti biasa, dia baru lepas mengajar pelajar-pelajar dia. Daripada budak-budak sampailah orang tua. Habis saja mengajar semua pelajar ni dah pukul 4.30 petang. Seperti kebiasaan, Hasan ni tak terus balik. Dia akan berenang seorang diri. Sebab dia sebagai cikgu pun dia kena praktik. Kalau tak diasah cara renang, lama-lama Hasan yang selalunya timbul pun boleh tenggelam. Jadi dia pun berenang lah. Berenang kuak lentang, kuak kura-kura, butterfly apa semua. Sedang dia berenang tanpa Hasan sedar. Tengah syok mendayung ni. Tangan ni mendayung dekat dalam kolam tu. Kepala dia tiba-tiba terhantuk dengan lagi seorang perenang. Pak! Aduh! Dan bila Hasan terhantuk, yang dia dengar adalah suara jeritan seorang perempuan. Au! Au! Sakitnya! Sakit! Daripada pandangan pertama, sebaik saja Hasan bertentang mata. Dia melihat gadis yang dia terhantuk tadi merupakan seorang perempuan berbangsa India. Mempunyai kulit hitam-hitam manis, mata berwarna coklat dan rambut yang ikal mayang dibasahi pula dengan air kolam tu. Tak berkelip mata Hasan. Dan perempuan ni turut memandang Hasan dengan satu pandangan seolah-olah cinta pertama, cinta pandang pertama. Dan waktu tu Hasan tak tegur, Hasan minta maaf. Tanpa disangka oleh Hasan, disebabkan kepala terhantuk tu, mereka dah mula rapat. Sebab dikatakan perempuan ni sering kali datang ke kelab tu bukan untuk diajar oleh Hasan, tetapi dia dah pandai berenang. Dia memang meluangkan masa dekat situ. Dan sesi perkenalan diorang kita pendekkan selepas hampir 2 tahun. Hasan dah mula sayang, dah mula rasa cinta dekat wanita yang dikenali dia nama Asha. Tetapi ada menjadi satu masalah. Walaupun di awal perkenalan, selepas dah 2 tahun tu Asha dibawa oleh Hasan untuk berjumpa keluarga dia pun menerima Asha ni dengan cukup baik. Dan ada kalanya Asha membawa Hasan untuk berjumpa keluarga dia dan keluarga dia pun melayan Hasan dengan cukup baik. Kedua-dua keluarga tahu yang mereka ni rapat lain macam, bukan sekadar kawan. Dan sepanjang perkenalan, tanpa Hasan sedar yang Asha ni telah berminat untuk mendalami agama Islam. Sebab korang kena tahu, agama yang dianut oleh Asha adalah agama Hindu, agama yang dibawa oleh ahli keluarga dia. Dan apabila dah berkenalan, dia dah tahu Islam ni macam mana, sedikit-sedikit Hasan pun pandai. Dia dah terfikir dah, kalau aku nak jadikan Asha ni sebagai isteri aku, nak tak nak, aku kena ajar dia terlebih dahulu berkenaan Islam. Sebab aku tak nak dia masuk Islam sebab hanya mahu berkahwin. Aku nak dia terima Islam seadanya. Dan diizinkan oleh Allah. Sebaik sahaja 3 tahun, Asha bernekat untuk menganut agama Islam. Dan selepas Asha menganut agama Islam, barulah Hasan meluahkan niat dia untuk mengambil Asha menjadi isteri. Dan di sinilah berlakunya konflik. Sebaik saja keluarga Asha dapat tahu yang anak perempuan diorang telah bertukar agama. Bila keluarga Asha dapat tahu yang anak perempuan dia menganut agama Islam, bertukar agama selepas berkenalan dengan Hasan, kita tak boleh salahkan. Bagi diri mak bapa Asha, Hasan ni lah punca. Engkau lah yang telah membawa Asha untuk bertukar agama. Dan pada masa tu, setiap kali Hasan berjumpa dengan keluarga Asha, layanan baik dah bertukar menjadi kurang baik. Segala yang manis, sedikit demi sedikit telah menjadi masam. Sampai satu ketika apabila Hasan pergi ke rumah keluarga Asha, bapa Asha yang bernama Navindran ni terus marah dengan misai tebal. Dia cakap kepada Hasan, "You dengar sini, you listen to me. If you want to marry my daughter, you have to know my daughter convert religion into Islam." Masuk Islam lah, senang cerita. Susah tu nak speaking lah. Masuk Islam bukan sebab nak kahwin dengan kau. Engkau ni kalau betul nak kahwin dengan anak aku, kau sepatutnya terima agama dia, bukan suruh dia tukar. Hasan pun terangkan, tak boleh pakcik. Dalam Islam, kalau saya nak mengambil anak pakcik Asha yang cantik ni menjadi isteri, nak tak nak, dia kena menganut agama Islam. Kalau tak boleh. Di situlah
Sedikit demi sedikit, Aisyah seperti dipulaukan oleh adik-beradik, termasuklah kedua ibu bapa dia. Di hari perkahwinan pun, mak bapa Aisyah datang. Tapi layanan memang muka masam lah. Adik-beradik Aisyah yang lain langsung tak datang. Di hari perkahwinan, Aisyah menitiskan air mata. Tetapi sebagai seorang suami yang telah membawa Aisyah menjadi mu'alaf, saudara Islam yang baru, dia pun pujuklah. Hasan ni pun cakap dekat Aisyah baik-baik. Tak kisahlah. Inilah dugaan. Allah nak duga awak. Awak ikhlas masuk Islam ke tak? Kemungkinan adik-beradik awak lama-lama dia akan faham. Awak pun janganlah. Kalau adik-beradik awak buang awak jangan buang dia orang. Apa jadi pun, awak tukar agama pun, adik-beradik tetap adik-beradik. Sedikit demi sedikit, mereka menjalani kehidupan yang cukup indah. Hasan menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, ketua keluarga, mendidik Aisyah untuk lebih tahu, lebih mendalami keindahan agama Islam tu sendiri. Bagai pinang dibelah dua, perkahwinan Hasan dan juga Aisyah cukup ceria dan penuh dengan kecintaan yang serba-murni. Bertambah pula, kalau geng puaka nak tahu, Hasan ni bagai bulan jatuh ke riba. Di usia 35 tahun, tidak pernah disangka oleh Hasan dia akan mendapat seorang isteri macam heroin Hindustan. Berusia 24 tahun. Hampir 10 tahun beza tau daripada usia Hasan. Isteri muda, siapa yang tak nak? Hasan memang cargas lah dapat bini muda. Siapa yang tak cargas? Di rumah cargas, di tempat kerja pun cargas. Dan geng puaka kena faham, cargas-cargas tanggungjawab yang terpaksa dipikul oleh Hasan bukan kaleng-kaleng. Isteri dia seorang mu'alaf. Jadi Hasan terpaksa menjadi cikgu yang terbaik buat isteri Aisyah. Aisyah pernah satu malam dia bertanya kepada Hasan, "Darling, kenapa darling pilih I jadi isteri?" Hasan waktu tu dia pun cakaplah dekat Aisyah, "Sayang, abang ambil disebabkan dalam agama Islam, apabila abang dapat membawa sayang untuk memahami Islam tu sendiri, lalu sayang pun masuk ke dalam agama Islam, sudah tentulah di akhirat kelak balasan yang kita akan dapat daripada Allah SWT cukup indah sayang." Sedikit demi sedikit Hasan pun ajarlah, daripada hal agama yang biasa sampailah yang hal-hal dalaman lah. Macam mana nak solat, macam mana nak puasa. Selesai bab tu. Cumanya apa yang mengganggu pemikiran Hasan, ada kalanya malam-malam tertentu Hasan dapat melihat Aisyah akan meminta izin, boleh tak Aisyah nak keluar, nak ambil angin seorang diri. Abang duduk rumah boleh tak? Kasih Aisyah ruang. Hasan tahu yang Aisyah masih dibelenggu dengan rasa sedih, rasa bersalah terhadap keluarga dia. Sepanjang mereka tinggal berdua menjadi pasangan suami isteri, tidak pernah sekali pun kedua ibu bapa termasuklah adik-beradik Aisyah menghubungi Aisyah nak datang rumah jauh sekali. Untuk mengubat segala kesedihan yang dialami oleh Aisyah, adalah satu masa apabila duit Hasan ni dah cukup, dia pun membuat satu kejutan. "Sayang, abang dah beli satu rumah. Jom kita masuk rumah baru. Mungkin rumah ni dapat memberi kita satu kehidupan yang baru. Kita start fresh, kita start a new life." Diorang pun masuklah, berpindah masuk ke rumah teres 2 tingkat. Dan dapat dilihat oleh Hasan, segala kesedihan sedikit demi sedikit dapat diubati. Tetapi masalah dia, apabila dah dapat rumah pula, sangkaan pertama Hasan, rumah ni akan menjadi syurga idaman dia orang. Kan ada orang cakap, rumahku syurgaku. Hasan tak tahu yang rumah tu akan membawa 1001 derita. Pada bulan pertama mereka tinggal di rumah baru, alhamdulillah, segala-galanya berjalan lancar. Walaupun mereka tidak dikurniakan zuriat sehingga ke hari ini, tetapi kehidupan diorang penuh dengan keredaan dan diorang percaya takdir Allah itulah. Bila Allah cakap inilah masa sesuai ada anak, itulah masanya. Usaha dah usaha, takkan nak merungut. Jadi untuk bulan pertama diorang duduk kat rumah tu okey. Dan rumah tu di tingkat atas ada 3 bilik. Di tingkat bawah ada 2 bilik, termasuklah store. Diorang tidur di ruang utama dekat tingkat atas.
Bila masuk bulan kedua, Aisyah yang perasan tau. Salah satu bilik yang terletak di belakang rumah dekat tingkat atas. Aisyah tegur Hasan, Abang memang selalu biar lampu belakang tu on ke? Hasan tak faham. Lampu apa sayang? Kalau lampu kat luar tu memang abang on. Aisyah menggelengkan kepala. Tak adalah bang. Saya perasan. Setiap kali saya bangun pagi, sebelum abang pergi kerja, saya pergi kemas setiap bilik. Saya nampak lampu dekat bilik belakang tu selalu terpasang. Hasan nak sedapkan hati. Walaupun waktu tu Hasan dah mula rasa ada sesuatu yang tak kena. Siapa yang pasang lampu bilik belakang? Diorang jarang masuk dekat bilik yang paling belakang dekat tingkat atas tu tau. Mustahil ada orang pasang. Jadi Hasan cuba memberikan alasan yang logik. Mungkin masalah wiring kot. Biasalah rumah baru kan. Sayang jangan risau. Nanti abang panggil orang untuk repair. Biar je lah lampu tu terpasang. Hasan dan Aisyah rasa cukup tak selesa. Setiap malam, walaupun diorang dah tutup lampu kat bilik belakang, apabila keesokan paginya, diorang masuk dekat bilik tu, lampu akan hidup kembali. Tak pernah padam. Jadi untuk selesaikan masalah tu, macam biasalah, Hasan kotakan janji. Dia pun panggil lah seorang brother wiring untuk cek bilik belakang tu. Kenapa lampu dah asyik on lah? Saya tak faham lah bang. Saya dah padam, isteri saya dah padam, nanti dia akan terpasang balik. Abang ni pun cek lah apa masalah dia. Mungkin ada wiring short ke apa ke. Bila dah cek, mengejutkan Hasan apabila brother ni cakap, bang, lampu belakang tu okey je bang. Wire semua okey. Tak apa, saya dah potong. Sementara ni bila saya potong, lampu tu memang tak akan pasang. Abang pun tak pakai kan bilik belakang tu. Hasan rasa lega. Isteri dia Aisyah pun rasa lega. Baguslah. Baik padam. Kalau tak, jenuh weh nak bayar bil. Dah sebulan lebih asyik hidup macam tu je kan. Selepas brother tu dah balik, malam tu juga bila diorang tengah lepak kat dalam bilik, secara kebiasaan Hasan ni akan duduk, selepas solat isyak dia akan duduk dengan isteri dia. Dia akan baca, mengaji sama-sama. Ui, sweet betul lah. Dan waktu mengaji, Hasan ni memang biar pintu terbuka. Daripada bilik tidur diorang, kalau memandang lurus ke belakang, diorang terus boleh nampak bilik yang belakang ni tadi, yang lampu selalu terpasang. Dan Hasan tak tahu nak reaksi macam mana, sebab waktu tu Aisyah ni tak nampak. Sebab Aisyah duduk berdepan dengan Hasan. Hasan je yang nampak dekat pintu bilik bahagian bawah. Pintu tertutup tapi dekat bawah tu, kalau lampu tak terpasang, bawah pintu tu mestilah gelap. Tapi bawah pintu mula bercahaya. Hasan tak nak takut kat Aisyah. Hasan pun kunci mulut dia. Macam mana lampu bilik belakang tu masih boleh hidup. Sedangkan brother yang aku panggil petang tadi, dia dah potong terus wire. Mustahil boleh hidup. Disebabkan risau, Hasan mengajak Aisyah, sebelum berlaku kejadian-kejadian yang tak berapa elok, apa kata hujung minggu, kita pun sejak masuk rumah ni, kita tak pernah buat doa selamat kan. Kita tak pernah buat kenduri apa-apa. Kita panggil ahli keluarga kita nak. Aisyah bersetujulah, nanti Aisyah boleh masak. Aisyah pandai masak tau. Kari kepala kambing boleh, kepala salmon, apa-apa kepala boleh lah bang. Okey, cantik. Hari Sabtu diorang pun buatlah kenduri doa selamat. Panggil orang-orang masjid, panggil keluarga Hasan, ajak juga keluarga Aisyah. Tapi macam biasa, keluarga Aisyah memang tak datang. Dia seolah-olah dah buang terus Aisyah ni daripada keluarga. Jadi bila dah macam tu, dah buat doa selamat, ingatkan segala-galanya bertambah okey. Selepas semua tetamu dah balik, Hasan pun dah penat, Aisyah pun dah penat. Diorang naik ke atas, diorang bersihkan badan. Dan diorang rehatkan diri dekat atas katil. Baring je lah. Tapi mata tak mengantuk. Walaupun dah pukul 12 lebih, diorang jarang tidur awal. Mungkin kemanisan cinta tu masih dirasai. Nak tidur awal buat apa? Kita exercise dulu. Malam tu diorang tak exercise. Hasan memuji masakan yang Aisyah masak tadi. Hasan juga turut memberitahu isteri dia, semua tetamu yang datang, semua cakap tau, masakan isteri abang memang sedap. Saya belajar mana lah buat kari. Bukan guna babas ke yang dah siap. Pandailah isteri abang masak. Abang, rasa macam makan kat kedai mamak tau. Aisyah tersenyum. Lepas tu Aisyah pun puji juga Hasan. Abang pun apa kurangnya. Aisyah suka tau apabila abang yang menjadi imam waktu kenduri tadi. Solat isyak, suara abang merdu sangat. Bangga Aisyah ada seorang suami pemimpin yang hebat macam abang.
Sedang diorang borak-borak memuji di antara satu dengan yang lain, Hasan terhenti, Aisyah pun terhenti. Mereka memandang di antara satu dengan yang lain, seolah-olah kerancakan diorang tengah berborak tiba-tiba menjadi seram. Sewaktu Hasan tengah bergurau dengan dia, Hasan terus terdiam. Aisyah tersentak dan mereka saling berpandangan. Tak berani nak cakap. Diorang pun tutup pintu bilik. Selepas pintu bilik dah tutup, Hasan pun naik balik ke atas katil dengan nada berbisik. Hasan tegur isteri dia. "Sayang, sepanjang kita borak tadi, sayang perasan tak?" Aisyah dalam wajah yang ketakutan, Aisyah cepat-cepat angguk. "Perasan bang, abang perasan. Abang pun dengar ke?" Hasan bagi tahu untuk dapatkan confirmation. Adakah betul apa yang aku dengar, isteri aku pun dengar? Lalu Hasan pun bagi tahu isteri dia, "Sayang, waktu abang tengah cakap, kenapa suara abang macam berulang 2 kali?" Aisyah tak ada jawapan. Kalau geng puaka nak tahu apa sebenarnya yang berlaku pada malam tu yang mengejutkan mereka berdua, tengah rancak borak tiba-tiba senyap, dia macam ada suara seorang lagi yang diorang tak tahu siapa. Suara macam suara seorang perempuan mengulangi setiap patah perkataan yang Aisyah dan juga Hasan ni cakap. Contohnya, Hasan tengah cakap dengan Aisyah, sayang nanti kita nak bercuti kat mana ah?" Lepas saja Hasan cakap macam tu, ada suara yang akan ulang, Sayang rasa kita nak bercuti dekat mana?" Bila Aisyah cakap balik, "Kita pergi Indonesia nak bang." Dengar lagi sekali suara seorang perempuan, "Kita pergi Indonesia nak tak bang?" Rumah tu mereka tinggal berdua. Tak logik, memang tak masuk di akal. Jiran diorang, suara jiran boleh dengar sampai masuk ke dalam rumah. Tak logik langsung. Dan di situlah satu persatu Hasan dan juga Aisyah mengetahui bahawa rumah diorang bukan berdua saja, tetapi dah ada yang ketiga mula menghuni. Beberapa minggu kemudian, kejadian-kejadian seram yang dialami oleh Hasan dan juga Aisyah yang pada mulanya bermula sedikit demi sedikit, sekarang ni dah makin kerap berlaku. Aisyah mengadu yang dia banyak kali ternampak ada kelibat seseorang yang akan turun naik tangga setiap kali dia lepak kat ruang tamu. Dan penampakan ni akan muncul setiap kali Hasan berada di tempat kerja. Aisyah ni suri rumah, dia tak bekerja. So dia selalu luangkan masa dekat ruang tamu. Kalau tak pun, kalau dia bosan, dia akan duduk dekat bilik atas untuk mentelaah. Bacalah segala kitab-kitab, buku-buku yang dibelikan oleh Hasan untuk mendalami ilmu agama Islam. Kalau dia rasa seram, dia baca Quran lah. Time baca Quran pun, hujung mata ni dia masih boleh nampak kelibat orang turun naik tangga. Kadang-kadang bunyi orang berlari kat dalam rumah, yang lagi menyeramkan, setiap kali Aisyah ni baca Quran, tak kiralah dekat ruang tamu ke, dekat bilik tidur ke, dia akan dengar di dalam rumah tu macam ada orang berjalan. Ada satu masa, bunyi tapak kaki ni seakan-akan menghampiri Aisyah tau. Dan bunyi ni akan berhenti di depan pintu bilik tidur. Bila Aisyah tengok, ingatkan Hasan ni dah pulang bekerja. Tapi tak ada siapa kat rumah. Hasan sendiri pernah juga ternampak dekat kawasan tangga. Dia main kuat dekat tangga tau, lembaga ni. Hasan pernah ternampak ada susuk tubuh hitam. Tak tahulah laki ke perempuan. Tinggi betul. Berdiri kat tangga tu. Dia dengan Aisyah tengah lepak tengok TV kat ruang tamu. Bila dia paling ke arah tangga, Hasan terkejut. Lembaga hitam tinggi berdiri dekat anak tangga seakan-akan melihat diorang. Jadi Hasan dah tak boleh nafikan. Aisyah pun dah makin terganggu. Pernah satu masa gangguan ni betapa teruk dialami oleh diorang. Diorang akan makan sama-sama. Bila Hasan ni pulang awal, pukul 6 petang ke, Aisyah ni akan masak. Bukanlah masak kari je, macam-macam lah dia masak. Nasi goreng, asam pedas, Aisyah ni dah pandai lah. So dia masak apa lauk kesukaan Hasan. Diorang pun duduk kat ruang tamu makan berdua. Dekat meja makan tu banyak lagi kursi. Kiranya diorang duduk dekat kursi diorang. Sekeliling meja tu ada lagi 4 kursi kosong. Salah satu kursi mengejutkan bergerak. Seolah-olah macam ada orang angkat kursi tu
nak duduk sama, nak makan dengan diorang. Melihat kejadian kerusi bergerak sedangkan tak ada siapa yang tarik, Aisyah menangis, menjerit, lari terus naik ke atas. Apa yang Hasan buat? Hasan pun penakut. Dia pun lari naik ke atas dengan Aisyah. Pernah juga menurut Hasan, mereka berdua terdengar. Bilik belakang yang lampu selalu terpasang, Hasan dah kunci tau. Hasan memang saja kunci. Bilik tu pun jarang diorang pakai. Lampu pula masih tak tahu sebab apa asyik terpasang je. Dah panggil 2-3 orang wiring. Brother wiring selalu cakap, bilik tu tak ada masalah abang. Wire dah tak bersambung. Mana logik boleh pasang? Orang wiring tu cuba tekan, lampu tak terpasang. Bila abang brother wiring tu balik, oi dah terbelit dah lidah ni. Lampu tu akan terpasang balik. Jadi Hasan memang kunci. Pernah satu malam, Hasan dan juga isteri dia macam biasalah selalu tidur lambat kan. Baring ke atas katil. Pintu bilik dah tutup ni. Sayup-sayup dengar tau. Bunyi pintu dibuka. Aisyah yang tak berani nak cakap, dia kasih signal je lah dekat Hasan. Macam mana signal Aisyah? Biasalah perempuan. Dia tampaknya tangan Hasan ni berkali-kali. Hasan pun dah macam takut. Hasan pandang isteri dia. Shh, senyap. Sayang, bunyi apa tu? Aisyah suruh Hasan ni pergi cek. Pergilah cek abang. Abang pergi cek. Ada orang nak pecah masuk lah. Siapa yang buka pintu? Hasan pun bangun daripada katil terketar-ketar ni. Dia capai satu kayu yang ada kat dalam bilik. Dan memang standby lah. Adalah kayu. Dia ambil, dia buka pintu bilik. Bila dia buka je pintu bilik, Hasan ni terus tutup balik. Dia campak kayu, dia lompat balik kat sebelah Aisyah kat atas katil. Aisyah pun terkejut. Aisyah ingatkan kenapa? Ada orang ke kat luar? Menggigil lah Aisyah. Hasan dia tak nampak apa-apa. Tapi cukup nak buat dia takut. Sebab bila dia buka je pintu bilik, niat dia nak turun ke bawah, nak cek lah betul ke ada orang pecah rumah. Tapi bila dia buka pintu bilik, dia terus akan nampak pintu bilik belakang yang lampu dia terpasang ni. Pintu terbuka. Sebab itulah Hasan terus tutup. Hasan bagi tahu Aisyah. Lepas tu abang buka, abang terus nampak. Tu, pintu bilik belakang. Pintu dia dah terbuka. Abang dah kunci. Aisyah dah mula gelabah. Menangis. Itu je lah yang Aisyah dapat tahu. Hasan terpaksa jadi seorang suami yang beretika sikit lah. Janganlah cepat sangat nak menangis. Kau tak boleh takut ni. So suami dia pun cakap dekat Aisyah, sayang, sabar. Ini dugaan ni. Biasalah. Sayang kamu alaf. Guna alasan mu'alaf. Yalah dah takut. Alasan semua tak logik lah. Jadi Hasan pun cakap kat isteri dia, kita bacalah ayat ketul kursi. Sayang ikut je abang. Jadi diorang pun baca. Tapi gangguan tu makin berlaku, makin kerap berlaku sehingga kan penampakan bayang-bayang sekarang ni dah bukan bayang-bayang. Aisyah pernah mengadu dekat Hasan. Dia nak keluar daripada rumah tu. Sebab dia cakap sekarang ni dia dah nampak ada seorang lelaki berdiri kat bilik belakang. Bila Hasan cek, tingkap bilik belakang tu sentiasa tertutup. Tak ada orang boleh pecah masuk. Tapi Aisyah berkali-kali cakap, dia cukup yakin. Ya bang, saya nampak. Dekat bilik tu saya nampak. Pintu dia terbuka, ada lelaki tengah duduk kat dalam bilik tu. Meremang sia Zaf. Wih, seram kan? Sebab Zaf terbayang pula kan. Untuk menyelesaikan masalah, Hasan ni tak berapa nak pakar. Mengajar ilmu agama sikit-sikit pandailah. Nak membersihkan rumah tu sekadar basic boleh, tapi dah buat pun gangguan masih berlaku. Terpaksa panggil ustaz. Dan nasib baik betul lah, ada ustaz yang tinggal berdekatan dengan rumah diorang. Jadi Hasan tak lengah masa lah. Dia pun ajak Aisyah, jom kita pergi jumpa ustaz tu. Kita panggil dia, kita suruh dia tengok kat rumah kita. Pergilah ke rumah ustaz tu, masuk-masuk je kasih salam lepas dah berkenalan. Waktu tanya nama ustaz, lagi seram. Bagi diri Aisyah dan juga Hasan, ustaz ni lain macam punya nama. Ustaz Muslihat. Ustaz tu perkenalkan diri dia. Saya Muslihat. Adik-beradik saya semua nama Mus. Apa masalah dia? Jadi Aisyah pun cakap lah. Bagi pihak Hasan dia pun cakap, ustaz, kita orang ni kahwin. Kita orang baru pindah rumah. Rumah itu ada masalah sedikit.
Ustaz boleh datang tak? Lembut je. Aisyah ni memang sopan je cakap. Ustaz Muslihat pun cakap lah dekat dia orang. Memang layak lah saya pergi ke rumah tu. Dah nama pun Ustaz kan? InsyaAllah kita doa kepada Allah. Dengan pertolongan Allah dan izin Allah, saya cuba tengok kan. Lalu Ustaz pun datanglah ke rumah Hasan. Dia pun cek tingkat atas, tingkat bawah, terutama sekali tingkat atas bilik belakang. Sebab Hasan dah beritahu bilik belakang ni Ustaz, lampu dia asyik terpasang je. Sewaktu Ustaz Muslihat datang ke rumah dia orang, bila dah diberitahu Hasan macam tu, Aisyah dan juga Hasan saling berpandangan. Ustaz Muslihat tengok bilik belakang lampu dia terpadam untuk pertama kali. Macam tahu-tahu je Ustaz nak datang. Lampu terpadam. Ustaz nak on, lampu tak pasang pun. Jadi Ustaz Muslihat pun tanya, awak ni ada muslihat apa-apa ke? Betul ke rumah awak ni ada gangguan? Awak cakap bilik ni lampu dia selalu terpasang. Ni tertutup. Hasan terangkan, tak ada Ustaz, betul Ustaz. Saya rasa benda ni tahulah yang saya minta pertolongan. Selalunya memang akan pasang, tak pernah padam. Ini pertama kali padam. Sebagai Ustaz, nama tu kenalah gagah sikit. Dah nama Muslihat kan. Jadi Ustaz kena pandai cari jalan. Macam mana nak tahu betul ada gangguan ke tak? Cek punya cek. Ui, seram mat. Bila Ustaz Muslihat dah tengok seluruh rumah, terutama sekali bilik atas di belakang ni, diorang pun kumpul lah ramai-ramai duduk kat ruang tamu. Pada masa itulah Ustaz Muslihat memberitahu, rumah awak ni sebenarnya dah terkena sihir. Ada orang memang tak suka awak hidup bahagia. Ada tak siapa-siapa selain kedua keluarga awak yang tahu, kawan-kawan rapat ke, yang tahu yang korang ni kahwin? Hasan cakap ramai Ustaz. Aisyah pun beritahu ramai. Semua kawan-kawan dia memang tahu yang diorang baru mendirikan rumah tangga. Tapi tak ramai yang tahu diorang pindah kat rumah baru. Ramai tahu diorang dah kahwin, tapi diorang pindah tu tak ramai tahu. So Ustaz pun cakap macam ni lah. Untuk awal-awal ni, untuk membendung, saya pagar rumah ni. Dan awak, termasuklah isteri awak, solat jangan tinggal. Apa yang awak buat sekarang ni bagus. Solat tak tinggal, baca Quran. Dan kalau boleh, solat sunat pun kalau ada masa, buat sekali. Mohon kepada Allah, semoga sihir ni dapat diputuskan. Dan kita nak tahu, apa benda yang dia tinggalkan kat dalam rumah awak. Memakan masa hampir 2 bulan. Keraplah Ustaz Muslihat sekali-sekala dia akan datang dan gangguan dah makin kurang. Tapi perangai Aisyah pula berubah. Sepanjang diorang berkahwin, Aisyah ni pernahlah bersedih sebab dah nama pun kena buang keluarga. Tapi selalunya Aisyah ni akan sedih sekejap saja. Sekarang ni perangai Aisyah dah 100% berubah. Sering termenung, murung, dah tak ceria macam selalu. Dan ada satu masa pengalaman yang paling tak boleh dilupakan oleh Hasan. Pertama kali dan satu-satunya masa benda ni berlaku kat isteri dia. Hasan tengah tidur. Sedang dia nak tidur tu, tak tahu pukul berapa lah. Dia rasa, nak peluk lah isteri aku. Biasalah kan suami isteri, dia rasa nak peluk. Tapi dia rasa katil dia, kenapa aku tak dapat rasa badan isteri aku? Hasan pun buka mata. Hasan dapati dekat atas katil dia seorang. Time tu dia tengok jam dah awal pagi lah. Dah pukul 3-4 pagi macam tu lah. Aisyah pergi mana? Turun bawah ke? Hasan pun keluar. Tak jauh pun. Dia keluar je daripada bilik. Dia nak tengok lah. Dia nak cari isteri dia. Mana isteri aku pergi? Isteri dia, bila Hasan dah puas cari tak jumpa, last kali Hasan pergi ke bilik belakang dalam keadaan terang benderang. Lampu bilik belakang tu dah mula terpasang balik. Isteri dia berdiri kat dalam bilik tu. Pandangan Aisyah macam kosong. Hasan goyangkan badan Aisyah. Hasan tegur isteri dia. Sayang, kenapa awak duduk kat dalam bilik ni sayang? Jom tidur, jom tidur. Aisyah seakan-akan terpukau. Hasan yang dah banyak kali tegur isteri dia buat tak indah. Nak tarik pun badan isteri dia macam terpaku kat dalam bilik. Nak tak boleh buat apa dah ni. Hasan pun azan. Sekuat yang boleh azan. Bila dah azan, tak semena-mena Aisyah terus meraung, menangis-nangis. Macam orang baru bangun daripada tidur dalam keadaan yang teramat takut. Aisyah dibawa masuk ke dalam bilik. Hasan pun tenangkan isteri dia. Dan waktu itulah
Asha bagi tahu, abang, kenapa benda ni jadi kat kita, bang? Apa salah saya, bang? Ramai ke tak suka saya? Saya tak layak ke, bang, masuk Islam? Sedih, teramat sedih bagi diri Hassan apabila mendengar rintihan daripada seorang isteri. Tak layak ke aku? Allah tak terima ke amalan aku? Hassan pun cakap dekat isteri dia, sayang, inilah cabaran, sayang. Setiap ujian, setiap kesusahan, Allah dah janjikan pasti ada kesenangan. InsyaAllah, abang cuba ikhtiar macam mana nak selesaikan masalah ni. Selepas berbulan-bulan, Ustaz Muslihat kerap kali datang ke rumah diorang. Finally, selepas dah di-scan seluruh rumah, dengan pertolongan dan izin Allah, Ustaz Muslihat terjumpa. Dekat bilik atas ada satu kain merah dan juga tulang. Tak tahulah tulang haiwan, tapi tak tahu haiwan apa. Ayam ke, tulang ikan pun tak, tulang monyet ke, tak tahu tulang apa. Dibalut dengan kain berwarna merah, rupa-rupanya diselitkan dekat tingkap. Tapi dibelah luar rumah, patutlah tak jumpa. Ustaz Muslihat bagi tahu, benda ni lah yang membuatkan rumah tangga awak kucar-kacir. Isteri awak pun dah terkena tempias. Sihir ni, kalau lagi lambat kita jumpa, makin lama, keluarga awak memang takkan tahan lama. Banyak kes dah berlaku cerai-berai. Jadi Hassan dan juga Asha yang tak tahu nak buat apa, dah takut. Pertama kali diorang experience benda ni, oi, siapa yang hati dia busuk sangat? Lepas Ustaz Muslihat dah bawa tangkal tu keluar daripada rumah tu, Ustaz Muslihat pun dah terangkan apa yang diorang patut buat. Asha terus menangis teresak-esak. Hassan tak tahu nak cakap macam mana. Hassan bagi tahu Asha, sabar, kita tak boleh nak tuduh sekarang ni. Tapi Asha bertegas. Asha cakap dia cukup kenal keluarga dia. Abang, yang sihir ni tak lain tak bukan, mesti keluarga saya, bang. Diorang memang tak suka. Mak saya pernah call. Asha mengadu. Rupanya mak dia pernah call. Mak dia cakap, kalau you tak mau balik ke rumah ni, you tak mau berpisah dengan you punya lelaki, you siap. Saya akan pastikan hidup you takkan tenang punya. Kita orang takkan terima you. Asha mengadu dekat Hassan. Hassan terdiam. Pada hari tersebut, pada malam tu, disaksikan bulan dan bintang. Hati Hassan selama ni tak pernah menyimpan dendam. Tetapi apakan daya, Hassan tak mampu kawal perasaan marah yang terbuku di dalam hati. Sampai macam ni, keluarga Asha sanggup pedajal darah daging dia sendiri. Sanggup menyihir keluarga aku, menakut-nakut ke isteri kesayangan aku. Weh. Relax. Oi, macam Hulk Hogan dah macam wrestler pula kan. Hassan dah mula menyimpan satu dendam. Mulai daripada hari ni, aku takkan terima keluarga Asha untuk masuk ke dalam rumah ni. Asha menangis. Dia tak benci keluarga dia, tetapi dia rasa takkanlah keluarga aku sanggup menyihir aku sampai tahap macam ni. Disebabkan aku tukar agama saja. Menitis air mata Asha. Di dalam hati rindu. Anak mana yang tak rindu mak bapak? Mak bapak perangai macam lang sui pun, tetap mak bapak. Rindu tu mesti ada. Sebagai seorang suami, Hassan terpaksa mendapatkan jawapan siapa yang menyihir keluarga dia. Dan kejadian tu tak terhenti kat situ. Rumah dia masih berlaku gangguan. Kelibat hitam, bunyi orang berjalan, masih lagi menakutkan Asha. Jadi Hassan berjumpalah dengan Ustaz Muslihat untuk mendapatkan pandangan. Dia dah penat, segala usaha dia dah buat dah. Ustaz cakap nak tak nak kena sabar. Awak diuji. Bila seseorang hamba tu diuji dengan sehebat-hebat ujian macam ni, ganjaran dia pun sudah tentulah. Yang menanti awak dan isteri awak memang indah. Allah dah sediakan. Tapi kalau awak nak selesaikan masalah ni macam ni lah. Apa kata awak ajak isteri awak buat solat tahajud. Kalau boleh solat sunat ni kerakkan lagi. Jangan tinggal solat tahajud dan juga solat duha.
Setiap kali awak solat, mohon kepada Allah semoga Allah bagi cara untuk awak keluar daripada sihir ni. Saya dah putuskan, tapi orang ni macam betul-betul tak puas hati. Dia tak suka betul isteri awak tu. Dengan pertolongan Ustaz Muslihat lah, dah habis tenaga Hasan memikirkan. Bermacam-macam cara dah dia buat. Sampailah satu masa, Hasan masih ingat lagi. Dia pulang bekerja, jadi disebabkan dia pulang awal, dia pun cakap dekat Asha, jomlah kita pergi ke masjid, kita tunaikan solat berjemaah dekat masjid. Lama juga dah kita tak pergi ke masjid. Diorang pun pergilah ke masjid, menunaikan solat maghrib, solat isyak, lepas tu berboraklah dengan kariah masjid apa semua. Waktu nak balik, Hasan ditegur oleh seorang lelaki. Lelaki itu berbangsa Melayu. Assalamualaikum bang. Bang, Abang Hasan Jadi Hasan pula yang elok lah. Waalaikumsalam. Ya, saya Hasan. Awak siapa? Oh, saya Malaon bang. Nama saya Malaon. Nama pun memang kena dengan perangai. Jadi Hasan pun tanya, apa hajat awak Malaon? Nama teruk sangat ni. Tak semena-mena, Malaon ni terus tundukkan kepala, air mata dah mula menitik. Ayat yang seterusnya keluar, dia pegang tangan Hasan, lepas tu dia minta maaf. Abang, minta maaf bang. Abang, ampunkan saya bang. Ampunkan saya bang. Hasan tak faham. Kejap lah, kenapa ni? Jangan macam ni. Sabar. Awak terangkan kat saya. Saya tak kenal awak. Apa yang awak buat? Dengan juraian air mata yang dah menitik-nitik, laki ni betul-betul punya minta maaf. Dia pun cakap ke Hasan yang telah membuatkan darah Hasan yang tenang tadi terus memuncak. Laki ni beritahu, bang, saya bang. Saya yang tanam tangkal tu kat rumah abang. Saya yang tanam. Hasan bila dengar, engkau Malaon punya Malaon, dia terus cekak. Tak kira lah dekat masjid ke tak, kariah masjid semua dah nampak dah. Cuba tenangkan Hasan. Sabar. Tapi Hasan tak puas hati. Dia cakap dekat laki ni, kau ikut aku sekarang pergi kat rumah aku. Aku nak dengar penjelasan kau. Dia pun bawa laki ni. Asha disaksikan oleh Asha. Hasan beritahu, ni musibat ni lah yang sihir kita. Awak kenal tak dia? Asha gelengkan kepala. Tak bang. Siapa bang? Ni nama dia Malaon. Lagi Asha jam. Nama teruk nama kan? Saya tak kenal bang. Cuba abang tanya dia bang, kenapa? Laki ni beritahu selepas dah dipaksa oleh Hasan. Hasan dah ugut dah. Kalau kau tak nak mengaku, aku pukul kau ni. Laki ni pun mengaku. Laki ni cakap, memang saya bang, memang saya. Tapi abang dengar tu, saya tak tahu. Saya tak tahu yang abang baru kahwin. Saya ni orang tengah je bang. Ada orang yang suruh saya. Dia tak suka bila abang kahwin dengan isteri abang. Isteri abang nama Asha kan? Dengar je terkeluar daripada mulut laki musibat ni, sebut nama isteri dia, lagilah Hasan geram. Kau jangan berani sebut nama isteri aku. Aku nak tahu siapa yang buat keluarga aku macam ni. Siapa yang nak kita orang berpisah? Diterangkan oleh Malaon. Dia pun cakaplah dengan nada yang menangis ni. Dia beritahu yang saya memang tak tahu. Yang abang baru berkahwin, saya diarahkan oleh seorang laki, nama dia Arvin bang. Arvin ni cakap dia memang kenal isteri abang. Dia tak suka bang bila abang rampas hak dia. Tapi dia tak cerita kat saya. Dia just cakap yang abang ni orang jahat. Jadi dia cakap saya ni buat perkara betul. Itu je bang, saya tak tahu. Dah soal siasat, rupa-rupanya Arvin ni merupakan kekasih lama. Kekasih lama tak lama sewaktu Asha ni masih di tempat kerja. Arvin ni memang suka ke Asha. Dia pernah melamar, tapi waktu tu bagi diri Asha dia terlalu muda. Baru nak menjangkau usia 20 tahun, dia tak ada fikir hal kahwin. Dia tolak secara elok. Dia tak pernah sangka yang Arvin ni masih menyimpan dendam. Dah lama dah tak jumpa. Last dia jumpa pun waktu dia nak berhenti kerja. Tak puas hati lagi. Hasan tanya, sihir apa yang kau buat ni? Malaon ni pun beritahu. Sihir yang dihantar, nama dia sihir Qalbul Haq. Qalbul Haq ni adalah satu sihir pemisah yang teramat kuat. Menurut Hasan, dia tanya segala detail dekat Malaon. Dia nak tahu macam mana kau buat ilmu sihir ni. Menurut Malaon, sihir Qalbul Haq, seseorang tu
kenalah ambil tulang haiwan, terutama sekali kalau nak berkesan, kena ambil tulang beruk. Tulang beruk macam ni lah. Tulang beruk, tak kisah apa-apa bahagian, tulang tu kenalah dibawa ke kubur. Bila dah ada tulang beruk, kena juga ada darah ayam. Ayam hutan. Bawa darah, bawa tulang beruk, kain berwarna hitam dan juga warna putih. Dan ada satu bekas diisi dengan bunga yang dah layu. Bila pergi kat kubur, untuk melakukan sihir Qalbul Haq, dia kena banyak cara sedikit. Zaf akan terangkan. Sampai je dekat kubur, bekas yang diisi bunga yang dah layu akan diisi dengan tanah kubur dan akan dibacakan beberapa mantra. Lalu kain putih ni tadi akan dicelup dekat darah ayam. Bila dah celup, dililit dekat tulang beruk, kain hitam pun turut dililit. Selepas tu dia akan ambil tulang yang dah dililit dengan kain berwarna hitam dan juga merah yang penuh dengan kesan darah. Dia akan pacakkan dekat dalam bekas yang dah diisi dengan tanah kubur. Kiranya macam pasu bunga lah. Dia akan pacakkan, baca lagi mantra, dan kain tu akan dibakar. Bila api dah menyala, sihir ni akan mujarab. Sebaik saja api yang marak tu tadi telah membakar keseluruhan kain berwarna putih, termasuklah kain berwarna hitam. Itulah yang diterangkan oleh Mala'un. Selepas dah dapat tahu, Hasan pun pergi berjumpa dengan Ustaz Muslihat. Dia ceritakan, Ustaz Muslihat terkejut sebab sihir ni selalunya kalau lambat dirawat, dia macam santau ni. Arvin tu bukan nak pisahkan je. Salah seorang daripada korang boleh mati tau. Terkejut Hasan. Aisyah pun terkejut. Perakhiran cerita yang paling menyedihkan bagi diri Hasan dan juga Aisyah, semua ni bersebab segala ujian yang Allah kasih ada hikmah dia. Hasan dan juga Aisyah rasa teramat bersalah, terutama Aisyah lah, meraung-raung lagi sekali. Di hadapan Ustaz Muslihat, Aisyah ni menangis. Dia dah melakukan kesalahan yang teramat besar. Hasan pun rasa macam tu juga. Tanpa usul periksa, mereka berdua telah menuduh keluarga Aisyah ni. Betapa teruknya Hasan, dia telah dipermainkan oleh setan supaya benci bapa dan keluarga mertua dia sendiri. Padahal keluarga mertua dia tak buat pun. Rupanya yang sihir tu bekas kekasih Aisyah. Jadi diorang pun pergilah ke rumah keluarga Aisyah. Walaupun pada awalnya dilayan tidak elok, diorang terangkan segala-galanya. Inilah hikmah dia. Sejak daripada tu, hubungan keluarga di antara keluarga Hasan dan juga keluarga Aisyah bertambah rapat, dan dengan izin Allah SWT, seluruh keluarga Aisyah dapat menerima yang Aisyah memeluk agama Islam atas kerelaan hati, dan itu tidak akan mengubah sedikit pun hubungan kekeluargaan diorang. Keindahan yang dikecapi oleh Hasan cukup indah walaupun mereka terpaksa mengharungi ombak badai yang sungguh memerikkan. Jadi Zaf mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada semua mu'alaf ataupun saudara Islam yang baru, Zaf doakan semoga korang semua kekal tabah dan menghayatilah agama Islam tu dengan sepenuh-penuh penghayatan, dan letakkan keyakinan bukan kepada makhluk tetapi hanya kepada Allah. Semoga segala perjalanan korang dalam memahami dan menyelusuri agama Islam dipermudahkan dan diberkati oleh Allah SWT. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye bye. Ditul pagal he, didil bana he, ditul pagal he, didivana he. Tua di ujung jalan, Zaf datang. Angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan. Itu berderi terbuka, bayangan mulai bicara. Mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini lebih pisang. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Ada jeritan dari belakang, ini terasa di tulang. Hilang
tiba-tiba hilang bayang, gelisah menyerang. Cerita seram malam ini lebar pisang. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Angin terus berputar, suasana makin mencekam. Rasakan seram menyebar, detak jantung tak terpendam. Lebar pisang. Tiba-tiba hilang bayang, gelisah menyerang, derita diam. Lari, ada jeritan dari belakang. Dingin terasa di tulang. Tiba-tiba hilang bayang, gelisah menyerang, diam-diam. Cerita seram malam ini lebar pisang. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Ada jeritan dari belakang.